Halo geng, berjumpa lagi. Inilah dataran Alustar geng. Saya zoom dekat-dekat nak tengok apa ada dalam bangunan ni. Bangunan ni dikatakan dah lama, dah 100 tahun. Okey geng, Kedah ni kalau anda datang, anda boleh rasalah suasana macam tahun 1960-an. Kedah ni tak ada lah miskin sangat. Dia maju sikit lah daripada Kelantan, Terengganu. Dia maju sikit lah sebab dia dekat dengan Penang. Ni lah, ni dekat depan masjid. Kalau anda datang Kedah ni, janganlah rasa terkejut. Sini macam tahun 60, tahun 70 Kuala Lumpur. Orang dekat sini banyak juga saya tengok. Kesian, ada yang susah-susah. Sejak kerajaan lepas perintah, saya dengar aktiviti event susah ya nak diadakan sebab dia dah guna trademark sama macam Kota Baru, Bandar Islam. Jadi nak buat event macam rain rave ke, joget-joget tak boleh. Lagi satu, kalau anda pergi Pulau Langkawi ke Kedah ke, anda jangan terkejut lah tengok orang macam muka Melayu bertatu. Dekat sini banyak orang Siam. Orang-orang kat sini, kalau anda tengok muka memang macam orang Melaya, tapi sebenarnya orang Siam, badan penuh tatu. Lebih satu, kat sini juga banyak peminta sedekah Rohingya. Rohingya banyak dekat Langkawi, ada kampung, dekat Kedah pun ada. Dekat Baling. Kedah ni dia macam dah jadi macam Kota Baru lah. Cuma Kota Baru tu dia dekat dengan laut. Kedah ni dekat dengan sungai. Tapi kat sini Cina Kedah ramai lah malam-malam. Inilah antara bangunan lama yang kekal. Bangunan ni dia tahan lama sebab dia buat daripada besi. Tengok dia punya batu, dia punya pagar, semua macam besi. Tapi dekat sini banyak orang minta sedekah lah, jual tisu. Makcik-makcik banyak lah bawa tisu nak jual. Sebab Kedah tak ada, kilang tak ada, sian orang Kedah. Lagi satu, saya tanya orang kat sini, mereka suka pergi Thailand. Dia orang kata Kedah ni kira macam tak secanggih Thailand lah. Thailand dia punya hiburan mantap. Okey geng, sekarang ni belum masuk pukul 7 geng. Saya datang sini saja nak bersenam geng. Sian tengok orang sini, kilang tak ada. Ni Tun Mahathir punya pasal lah dulu. Dah tahu negeri macam ni tak boleh nak maju, kenapa dia tak buat kereta api laju? Kalau Kedah ni ada kereta api laju, bolehlah orang daripada Baling kerja Alustar. Tu dah yang kita tak fikir tu. Satu tempat je maju. Sian tengok Kedah geng. Pada saya, kalau saya recommend jalan, saya recommend Kota Baru lah. Kota Baru dia meriah sikit lah. Kedah ni tak maju lah geng. Nak banding dengan negeri DAP menang geng. Okey geng, kita lepak lagi.